Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya muliakan Tuan Fusi, Tuan Imam, semua yang menjadi pengurus dan pentadbir masjid ini, seterusnya para tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu. Kita bersyukur dengan apa yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita pada hari ini, dan moga-moga sepenuh hari dan sepanjang masa kehidupan kita ini di dalam keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid yang sudi menjemput dan mengundang saya untuk majlis dan program Tazkirah Zuhur ni. Dan setahun sekali dah kita jumpa sini, insyaAllah. Seperti yang tuan-tuan dengar tadi, Tuan Fusi kata hari ini akan sampaikan oleh Ustaz Suhardiman. Tunggulah orang yang dia. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. Saya fikir seorang je kenal saya kat sini, yang lain saya tak kenal, tapi tak kenal saya. Saya dibesarkan di Teluk Ira. Dulu saya kenal Fusi ni di Tanjung Lalang. Lama dah kenal Fusi ni, masa bersama-sama dengan PIBG Tanjung Lalang. Tuan member, tahu apa Fusi kan? Tapi dia naik grade jadi pengurusi masjid, saya duduk dalam grade. Jadi makmur je. Tuan-tuan buat saya Suhardiman yang disebutkan oleh Abu tadi. Kalau tuan-tuan tahu, saya sekarang ni ada rumah ngaji, dipanggil Rumah Ngaji Barakah, dekat Bukit Desa Semantang, berbelakang dengan Restoran Patin. Dan di situ saya membuka kepada semua orang, tak kira siapa. Latar belakang dia, lelaki perempuan, kecil besar tua muda, datang mengaji kat situ. Percuma je. Percuma, tak ada apa-apa kena bayaran. Dan ianya dibuka kepada semua yang hadir, yang tak hadir, semua. Kalau tuan-tuan tak nak hadir pun tak apa, bagi tahu isteri, anak beranak, cucu lama, jiran-jiran, kawan-kawan dan sebagainya. Ada tempat mengaji, percuma. Dan saya ada satu ustaz situ, Al-Hafiz. Dan saya baru ni ada offer ataupun buat iklan di Facebook, nak dapatkan 2 orang. Saya nak tanya 2 orang pelajar menghafal Quran, tapi sampai sekarang tak ada. Tu saya kata baru datanglah ramai-ramai yang dekat Rumah Haji Barakah tu, kita terima. Dia orang tanya, ustaz, kalau orang ramai datang? Memang tak datang, saya kata. Sebab mengaji. Kalau bazar Ramadan, orang semua ramai datang. Ada juga saya jemput di pertama kita ni, tak nak jadi. Sebab tak nak. Dan saya telah buka mengaji tu sejak 10 tahun dulu, lama dah. Majoritinya bukan berhenti, insyaAllah. Jadi tuan-tuan sebut bahawa ni lah Ustaz Suhardiman, tempat belajar ni macam orang lain juga lah belajar. Bolehlah baca kitab sikit-sikit. Dan hari ni insyaAllah kita sama-sama share dan berkongsi. Apa yang nak saya sebutkan ni berhubung dengan sahur. Tuan-tuan waktu sahur, dinaikankan ceritanya sahur. Bila kita sebut sahur ni, kita akan nampak makan sahur. Dan kita nampak sahur bulan Ramadan. Bulan lain kita tak nampak sahur. Maka sebab itu alhamdulillah kita ini diberi peluang Allah Ta'ala untuk kita bincang tentang sahur. Simple je tajuk dia, kecil, dia mungkin remeh, tetapi sebenarnya dia merupakan satu masa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana kalau kita fikir Ramadan ni 3 perkara ataupun 4 perkara. Yang pertama, kalau kita fikir Ramadan ni, kita fikir kita tak makan pada siang hari. Ataupun kita fikir tarawih, kerana Ramadan ni ada tarawih. Lepas tu tadarus dan sedekah. Seperti yang Ustaz kata bahawa tadarus dan sedekah. Jadi bila kita sebut, semua Ustaz dah cerita.
Sebab saya pun setiap zuhur di sini semua ustaz yang berceramah tu semua model saya dah habis dah. Tak ada nak cakap dah kan. Jadi saya pilih sahur lah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, secara ringkasnya bahawa ada satu ibadat yang sangat ringkas, sangat sunyi tapi sangat besar di sisi Allah SWT. Tetapi kita jarang dengar orang beribadat waktu sahur ni. Yang kita dengar sahur ni orang makan. Orang makan benda sahur semalam. Orang sahur tengok semalam. Oi, kau tak sahur letih mana ni. Gitu kan. Maknanya sahur itu kita nampak makan dia. Sebenarnya sahur ni satu masa untuk kita ibadat yang sangat hebat di sisi Allah SWT. Dan di mana ibadat sahur ni, ya, seperti saya sebut tadi, kita mengemeh-emehkan dia, kita mengesampingkan dia. Padahal Al-Quran sebut sebut tentang sahur ni, ibadat sahur ni, dan ada 2 kisah Nabi cerita tentang sahur ni. Nanti kita sebut insyaAllah akan sempat masa. Tuan Busi bisik saya sampai 2.30 je. InsyaAllah sebelum 2.30 dia berhenti. Nak sampai 2.30 lama juga. Bukan banyak model ni, sikit kan. Jadi tuan-tuan, sahur ni ialah merupakan satu masa bukan sekadar untuk kita makan sebelum puasa, tapi merupakan waktu rahmatan dan waktu doa, selamat dan keberkatan. Mana ada 4 perkara yang orang tak perasan waktu sahur ni. Sebab tu kita jarang bangun waktu sahur ni untuk kita beribadat. Mungkin kita bangun waktu sahur pergi tandas, ataupun terjaga, mimpi hantu, kejar hantu sebagainya. Tapi sebenarnya ada 4 perkara ni: rahmat, doa, selamat dan keberkatan. Di mana tuan-tuan, perkataan Arab ni, sahur ni ialah sahar. Sahur ni cakap Melayu. Maknanya, kalau waktu sahur ni, kalau bahasa Melayu, maknanya kita makan atau minum pada akhir malam dengan niat untuk berpuasa. Tak kira bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan. Kalau kita bangun sebelum subuh, kita makan sahur, maka itu yang merupakan kita beribadat lah. Kita beribadat. Ada orang kata sahur pukul 2 pagi, 3 pagi, itu belum sahur lagi. Itu suffer baru. Maknanya sebab bahawa ni sahur. Tapi dengan syarat dia niat untuk puasa. Kalau dia makannya tak ada niat, dia kenyang gitu je. Tak jadi ibadat. Jadi tuan-tuan, sahur ni lah kita makan ataupun minum, makan saja ke ataupun minum saja ke ataupun kedua sekali dengan niat untuk berpuasa. Kalau kita tak niat puasa tak jadi. Tetapi bukan itu saja. Bukan sekadar itu sahur ni, tetapi dia bukannya sekadar makan, sekadar minum. Dia merupakan satu ibadah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persediaan rohani sebelum kita berpuasa. Ni sebenarnya apa ni sahur ni. Kita tahu ni makan sahur lah. Kita nak makan sahur. Kita tuan-tuan, Al-Quran dah sebut. Walaupun perkataan sahur ni tidak disebut Allah Ta'ala dengan memuji waktu sahur, tetapi Allah Ta'ala disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 14. Singkat je ayat ni, ringkas je ayat ni. Allah Ta'ala kata bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabil asharihum yastaghfirun. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah Ta'ala kata bahawa maksudnya pada waktu sahur mereka beristighfar. Bukan makan. Kita kalau kita waktu sahur itu mereka makan. Allah Ta'ala kata waktu sahur itu mereka beristighfar. Siapa yang beristighfar, nanti kita akan jumpa satu ayat lagi yang beristighfar. Maknanya Allah tak kata waktu siang. Allah kata waktu malam. Itu waktu sahur. Sebab itu nama saya Suhardiman. Saya pernah pergi satu kursus bahasa Arab anjuran Universiti Madinah. Bila tu Arab tanya siapa mas buka tu, saya kata nama saya ismi Suhardiman. Oh, kata Suhardiman. Saya ingat Suhardiman ni orang Jawa, nama Jawa. Rupanya nama Arab. Kata Suhardiman ni maknanya orang yang suka berjaga malam. Ceritanya gitu. Tapi rupanya tidur macam orang lain juga. Ashar itu maknanya sahur. Bahasa Arab sahar. Itu sahar tu. Jadi tuan-tuan, pada waktu pagi sahar ini mereka beristighfar. Dan Allah tidak mengkhususkan waktu sahar itu
merupakan satu waktu yang semata-mata untuk makan. Tapi Allah tak kata bahawa waktu sahur itu ialah mereka bangun. Siapa dia? Waktu orang soleh bangun beristighfar. Orang soleh bangun beristighfar, beribadat. Maknanya walaupun satu istighfar, dia merupakan satu ibadat. Jadi tuan-tuan, jangan lupa pagi besok sahur istighfar dulu. Istighfar dulu. Kan? Dan ulama kata bahawa waktu sahur ini di antara 1 jam ataupun kurang daripada itu sebelum masuk waktu subuh. Itu waktu sahur. Ada yang rigid lagi. Setengah ulama kata bahawa 15 minit. Dia dua. Kita perlu faham. Satu sahur, satu imsak. Waktu sahur ini sebelum masuk subuh. Imsak pun sama. Juga sebelum waktu subuh. Tapi duanya berbeza dari segi amalannya. Ini tuan-tuan puan. Jadi Allah Ta'ala sebut khusus waktu sahur. Bukan waktu lain. Waktu lain Allah Ta'ala tak sebut. Tapi istighfar ni Allah Ta'ala sebut. Yang nak kita sebut adalah pada waktu sahur. Allah Ta'ala sebut lagi dalam satu ayat lain. Surah Al-Baqarah. Tuan-tuan mungkin dah lepas Al-Baqarah ni. Yang tuan-tuan tadarus setiap pagi. Dan ada juga peserta-peserta mengaji yang tadarus di sini pagi-pagi. Dia habis tadarus kat sini, dia pergi tadarus pula kat mengaji. Kerana mengaji barakah saya pun ada juga buat tadarus setiap pagi mula pukul 9. Di mana kata tuan nak pergi bertadarus, insya-Allah ustaz ada di sana sentiasa. Dan ustaz ni dia berkhidmat dengan mengaji ni 24 jam. Mana tuan ketuk pukul 12 malam nak mengaji, insya-Allah boleh. Dia mesti bila wa'i. Kalau tuan tak percaya pergilah Melaka. Pukul 12 ketuk. Ustaz saya nak mengaji. Insya-Allah boleh. Kan saya dah bagi tahu dia siapa-siapa datang. Okey silakan untuk kita sama-sama mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Itu ashar itu. Allah Taala kata bahawa orang yang sabar, orang yang benar, was-sadiqin, orang yang yakin, wal qanitin, dan orang-orang yang bersabar, wal mustaghfirin. Wal mustaghfirin bil ashar. Jika tuan baca bahasa Arab sini, saya fikir ramai ni orang-orang yang hebat. Yang sebenarnya Tuan Pusi boleh panggil ramai lagi. Boleh kita sama-sama share kat sini. Tapi macam mana Tuan Pusi panggil saya ni, saya terima lah. Untuk sama-sama kita share. Iaitu orang beristighfar pada waktu sahur. Siapa dia? Orang yang benar, orang yang sabar. Maknanya orang sabar disertai beristighfar. Sebab tu kalau kita berlaku kemalangan kepada kita, musibah sebagainya, astagfirullahalazim, kan kita selalu ini orang sabar, tanda dia sabar. Kan tunggu orang tak sampai-sampai, astagfirullahalazim, bila lah orang datang tak sampai-sampai, dah 2 jam tak sampai-sampai, kita sabar. Lepas tu orang yang benar, dia sentiasa bersabar dan disertai beristighfar. Orang yakin, dan yang paling penting sekali, orang beristighfar itu pada waktu sahur. Pada waktu sahur. Jadi tuan-tuan puan, orang yang sabar bangun pagi, orang yang benar kerana dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala, orang yakin bahawa ini merupakan satu ibadat, dan orang yang beristighfar pada waktu malam. Jadi waktu sahur ini bahawa doa, istighfar, tahajud, sahur. Sahur itu mana makan. Kalau kita sebut sahur, mana makan. Jadi tuan-tuan, waktu sahur ni yang pertama kali tuan-tuan doa. Kerana doa yang paling mustajab di antaranya waktu sahur. Kan? Jangan sibuk gosok gigi tak berhenti-henti itu. Baca doa, insya-Allah. Kemudian beristighfar. Berapa kali istighfar? Sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW tuan-tuan, dia dah masuk, dijanjikan Allah Ta'ala masuk syurga, tapi dia masih beristighfar. Yang kita ni belum dijanjikan lagi. Saya fikir tuan-tuan beristighfar. Jangan-jangan kita beristighfar pada waktu sahur. Jadi kali ni kita mula selepas bulan Ramadan, kerana waktu sahur ni bukan bulan Ramadan saja. Waktu sahur ni sepanjang Ramadan, sepanjang tahun. Maknanya kalau tahun Hijrah tu ada 360 hari, 360 hari tu ada waktu sahur. Bukan bulan Ramadan saja. Dan sekiranya di luar Ramadan kita bangun sahur, niat makan dan puasa, itu dikira ibadat. Ini tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada puasa sunat Isnin, Khamis, hari putih sebagainya. Lepas ni kita nak puasa 6, maka niat itu bila kita makan tu merupakan satu ibadat. Waktu sahur. Lepas tu jangan lupa
makan tu kenia sekali. Jangan makan dulu. Jangan makan tu kenia sekali. Kan sempat lah kan. Kan tak sempat makan dulu. Jadi tuan-tuan puan, kita doa, kita istighfar dan tahajud 2 rakaat. Sebab Nabi dia, amalan dia paling kurang sebelum sahur tu dia solat dulu. Jadi kita ni tak ampun macam Rasulullah SAW. Jadi kita paling kurang 2 rakaat. Jangan tinggalkan ni. Bangun jangan tinggalkan. Sangat besar pahalanya dan sangat rugi yang meninggalkannya. Lepas tu barulah kita makan. Kita makan sahur. Itu namanya sahur. Jadi sahur ni tuan-tuan, hukum bersahur ni, sahur ni mana makan. Makan sahur ni hukumnya sunat muakkad. Walaupun dengan seteguk air. Kerana Nabi SAW dia diminum walaupun dengan seteguk air. Di akhir sahur itu Nabi kata bahawa tasahharu fa inna fi sahur barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatannya. Maknanya ada keberkatannya sahur itu. Maknanya sahur itu maknanya makan. Makanlah pada waktu sahur, maka dia ada keberkatannya. Tu kalau kita makan sahur ni kita rasa kuat, walaupun makan sebiji kurma ataupun sekeping roti je, pasal dia punya mindset kita kalau tak bersahur lemah, tapi sahur kita rasa segar. Ni itu keberkatan dia, boleh sampai kita berbuka. Maka sebab itu tuan-tuan puan, sahur ini boleh menguatkan mindset kita, boleh menguatkan tenaga kita dan kita mampu untuk berpuasa. Sebab kita tuan-tuan berpuasa ini bukan untuk kita bukan hanya semata-mata untuk kita menahan lapar dan dahaga, ataupun orang kata bahawa untuk jaga kesihatan. Ada kata bahawa sumu tasehu, ini kata hadis. Ini sebenarnya bukan hadis. Berpuasalah kamu agar kamu sihat. Ataupun ada sebut sebahagian ustaz kan kata kita nak rehatkan organ pendalaman kita. Saya rasa tak juga rehat, malah lebih banyak makan pada siang hari pada waktu biasa. Mana rehatnya kan? Macam ustaz khabar mana berhenti makan kata, buka makan, moreh makan, sahur makan, bila masa rehatnya? Tak ada, bukan. Bukan untuk ramping badan tak. Berpuasa ni orang tak kata bahawa la'alakum tattaqun. Puasa ni untuk bertakwa. Tu je. Tak ada kerja lain. La'allakum tattaqun, clear. Orang tak sebut. Kita tambah-tambah, itulah ini macam-macam. Tidak salah. Tapi jangan tukar matlamat, tujuan ataupun niat. Jadi bertukar niat habislah kita. Niat kita berpuasa lillah ta'ala la'allakum tattaqun. Maka sebab itu ulama menjelaskan bahawa dengan kita bersahur ni boleh menguatkan kita ibadah. Sebab tu kita mampu hari ni sembahyang solat berzuhur berjemaah setiap hari. Dan yang kedua sekali adalah membezakan puasa orang Islam dengan bukan orang Islam. Ini sahur. Sebab tu kita kena sahur. Saya sebut tadi bahawa Nabi SAW dia bersahur. Maka kita ikut sunnah Nabi sahur. Nabi solat malam, maka kita ikut sunnah Nabi solat. Kita ni kadang-kadang Nabi dikatakan bahawa kata tu baca dalam kisah bahawa Allah Ta'ala surah Al-Fat Nabi kata Allah Ta'ala jamin dia masuk syurga. Maka dia masih bersemayam malam, dia masih bertadarus, dia masih beristighfar dan sebagainya. Kita macam mana keadaannya. Jadi saya nampak macam ni lah. Kita ni tengok orang kaya, dia makin kaya, dia makin bekerja kuat. Cuba tengok Khairul Amil kan, contohnya kan, dia dah kaya juta-juta, buat lagi rembang lah, gembul macam-macam tu kan. Kita hak miskin makin malas. Kita berasa pelik kan. Orang kaya dia makin kaya, makin kerja, makin hebat kerja dia. Dulu dia kerja 12 jam, sekarang dia kerja 15 jam, makin kuat je. Orang miskin, tak apalah, rezeki ulat dan batuk hidup kan. Makna gitu. Jadi kita nampak Nabi dah jamin masuk syurga, makin kuat badan. Tapi kita tak jamin masuk syurga. Makin lemah, makin kuat. Jadi alhamdulillah, saya ni ucap terima kasih dah tuan-tuan datang untuk sama-sama bulan ni, dan insyaAllah kita beristiqamah sehinggalah sampai Ramadan tahun. Amanan kita sama. Maknanya kalau sama ni kita ada tarawih selepas subuh, kita tarawih juga lepas subuh di luar Ramadan. Guna puzi. Maknanya kita soalannya kita baca Quran ni bulan Ramadan je. Dan lain tak baca. Sebab tu kita datang mengaji kalau mana tak mampu untuk kita darus pada setiap pagi insya-Allah. Baik tuan-tuan. Jadi sahur juga merupakan waktu doa yang sangat mustajab.
Jangan lupa tu, nak berdoa waktu sahur. Apalah tuan nak jadi kaya ke, nak jadi pandai ke, cerdik ke, macam-macam lah. Dan yang paling penting sekali pada waktu sahur ni, malaikat berselawat. Apa nak malaikat berselawat? Mana malaikat mendoakan kita. Jangan bangun kencing je betul tidur balik. Kalau ada bulan puasa tak apa dah, bangun lepas tu nampak ada makanan kat dalam meja ni yang hari lain. Hari yang muka bulan puasa. Jadi hadis Nabi kata bahawa Allah Taala dan malaikat. Allah dan malaikat bersahut kepada orang yang bersahur. Ini ada ni. Allah mendoakan kepada orang bersahur dan malaikat mendoakan kepada orang bersahur. Ini tuan-tuan puan. Mana lagi doa yang paling mustajab selain daripada malaikat? Siapa? Kita kadang-kadang mintalah imam nak baca doa selamat sebagainya. Bila lah nak sampai-sampai. Kita kadang-kadang baca semua hajat supaya orang sihat sebagainya. Lusa mati dah kata. Ini tuan-tuan. Maksud bahawa bukan kata bahawa kita tak boleh berdoa, tak mustajab, tapi itu usaha dan ikhtiar kita. Tapi siapa lagi doanya yang paling mustajab selain daripada malaikat? Rasul tak ada dah. Nabi tak ada dah. Ya ada malaikat. Itu tuan-tuan, malaikat mendoakan kita. Maka sebab itu kita hendaklah sentiasa mengazankan diri kita dan memenuhi waktu sahur itu dengan berdoa. Dan jangan lupa kita solat tahajud. Tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah ada sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia kata apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswadi min al-fajr. Ini surah Al-Baqarah ayat 187. Ini juga berkaitan dengan puasa. Di mana Nabi kata bahawa Allah Taala kata bahawa dan makan serta minumlah kamu sehingga jelas bagi kamu benang putih. Maknanya waktu malam kita makan sehingga nampak benang putih. Benang putih itu maknanya waktu fajar. Daripada benang hitam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga malam. Maknanya waktu malam Allah tak kata makan lah. Maknanya kalau kita ada buka puasa kan, ada moreh, ada sahur, tak salah. Tak ada masalah, tak ada isu. Yang kata bahawa puasa tadi sihat, ramai kita nampak orang tak puasa sihat. Orang kata puasa tu kalau tak puasa tu sakit, ramai je orang tak puasa sakit. Orang puasa sakit ramai je, orang tak puasa sihat ramai je. Tidak begitu. Maknanya waktu malam Allah Taala benarkan kita makan. Makan dia kata. Satu ayat kata apa? Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu, minum kamu, jangan bazir. Maknanya tuan-tuan, makanlah sebanyak-banyak, tak ada masalah. Nak sampai mentek ke, nak sampai tak boleh bangun ke, tapi dengan syarat jangan bazir. Makna apa? Jangan bazir makanan, jangan bazir ibadat. Mana kalau kita makan sampai tak boleh ibadat, tak boleh tarawih, itu mana bazir lah. Kan bazir itu maknanya kita bazirkan waktu kita boleh ibadat. Jadi maknanya Allah kata makan dan minum pada waktu malam sehingga nampak waktu fajar. Baru jauh kau berhenti makan pula pada waktu maghrib. Jadi tak kisahlah tuan-tuan nak makan apa, nak makan tiga pinggan nasi ayam masa buka, moreh kalau makan semangkuk pula bubur, betul sahur tak ada masalah, tapi jangan membazir. Itu Allah Ta'ala bagi, makanlah, dia akan suruh. Sebab itu suruh, jangan tak makan. Allah Ta'ala suruh kulu washrabu. Allah Ta'ala kata makan. Ini merupakan fi'il amar makan, tapi bukan suruh istimbat sebagai satu perkara yang wajib, tapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting, sahur penting bagi kita. Bahawa boleh sampai sebelum subuh. Nak sebab apa? Sahur boleh makan sebelum subuh. Maknanya boleh makan sehingga sebelum subuh, waktu subuh. Yang sebut di imsak ni ada satu cerita bab lain imsak. Kita ada imsak. Maka kata bahawa 10 minit sebelum subuh ada imsak. Tak boleh makan? Boleh. Tak ada masalah, boleh makan. Cuma dia sebagai satu ihtiyat saja, sebagai satu peringatan kepada kita. Kok terbabas. Kok terbabas. Tapi ada satu cerita tentang imsak ni, insya-Allah. Baik. Kata sahabat Nabi SAW, dia kata bahawa sahur boleh hampir subuh. Di mana kata bahawa kami bersahur bersama Nabi. Jaraknya sekadar membaca 50 ayat. Ini kata bahawa 50 ayat ni wallahu a'lam ayat apa? Surah Al-Waqi'ah ke? Kan? Ataupun surah Al-Baqarah ke, wallahu a'lam. Jadi biasanya 10 minit lah, kan? 10 minit. Maknanya
Terbulanglah kepada kita. Sebabnya saya dulu sebut mai selalu tak ada makan dah. Kita pun oi tak makan. Batal puasa kita kan. Tapi tak apa. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatkan sahur hampir subuh. Nabi ni. Tapi kita ni ada imsak-imsak ni pasal apa pula ni? Ini Allah Alam tak tahu pula-pula. Tapi salah tu tak salah. Yang salahnya makan lepas subuh. Yang salahnya makan lepas subuh. Kalau tak makan lepas subuh tak ada salah. Tak tahu tu tak apa. Yang salahnya makan lepas subuh. Jadi ada sedikit perkara yang mungkin kita boleh ambil perhatian lah, sebagaimana Nabi SAW kata bahawa ada yang ramai berhenti makan sebelum sahur kan. Kata Nabi bersabda, maksudnya bahawa umatku sentiasa dalam kebaikan selagi mereka melambatkan sahur. Nabi suruh lambatkan sahur. Nabi kata bahawa ada kebaikan selagi umatku yang melambatkan sahur. Kita terumpuan sahur tidaklah perlu mewah sangat kan. Kalau kita nak makan tidak perlu mewah, tapi kalau boleh okey je. Tapi sunnah Nabi tak mewah. Maknanya tak banyak lah. Nabi kata bahawa sahur bukan tentang banyak makan, tapi tentang keberkatan. Sahur. Tapi kalau buka puasa saya tak tahu lah. Banyak keberkatan. Kan? Biasa apa ni berbuka tentu banyak kan. Kalau seteguk air je tak layak ke. Baik. Tapi Ustaz Ahmad kata suji kurma je. Suji kurma je surga. Masya Allah kan. Baik tuan-tuan dan sahur bukan tentang soal banyak makan, tapi soal keberkatan. Walaupun sedikit. Walaupun dengan seteguk air. Jadi selain daripada itu, sahur ini sebagai keberkatan untuk kita bersedia untuk berpuasa. Saya nak sebut tadi bahawa bagaimana Nabi Lut juga diselamatkan Allah Taala dalam waktu sahur. Kan, kalau kita lihat bahawa Allah Taala kata bahawa najainahum bisahar. Kami selamatkan mereka pada waktu sahur. Kan, kalau kita cerita tentang Nabi Lut ni bagaimana apabila Allah Ta'ala nak ni saya skip lah kan, kadang tak sempat pula sahur sikit selesai ya. Maknanya apabila Allah Ta'ala kata dia nak mentangkan bala kepada umat Nabi Lut, dia arahkan Nabi Lut ni keluar waktu sahur. Waktu sahur sebelum subuh. Jadi nak sebut bahawa Allah Ta'ala menurunkan azab waktu subuh dan merahmati turunnya rahmat ini waktu sahur. Ini nak sebut bahawa sahur itu turun pada waktu, rahmat itu turun pada waktu sahur. Jadi jangan lepaskan peluang. Selama sebulan 30 hari ni kita bangun sahur, jangan kita lepaskan peluang. Kerana dia penuh dengan kerahmatan. Masanya singkat. Ada kata 1 jam, ada kata setengah jam, ada kata 10 minit ataupun 20 minit. Jadi kita ambil mudah lah. Ada kata 1/3 malam. 1/3 malam ni berapa malam? 2 jam. Okey, 2 jam tu. Bertadarus lah. Sebab Nabi SAW dia bertadarus pada waktu malam. Waktu siang dia bertadarus juga. Nabi dia waktu siang dia baca Quran. Waktu malam dia bertadarus. Ada 2. Baca, tadarus. Baca tu seorang-seorang nak baca. Tapi bertadarus, Nabi bertadarus setiap malam dengan Jibril. Setiap malam sepanjang Ramadan. Setahun sekali. Tetapi sebelum Nabi wafat, Nabi bertadarus dengan Jibril 2 kali. 2 kali. Lepas tu dia wafat. Ini tuan-tuan. Jadi nak sebut bahawa Rasulullah SAW dia baca Quran pada siang hari, dia bertadarus pada malam hari. Kita tak payah cakap lah. Kaki kita kakak dia terasa pula. Gitu. Baik. Kemudian begitu juga kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bukan Nabi Musa. Nabi Musa. Saya tengok kadang-kadang kata Nabi Musa, bukan Nabi Musa. Nabi Musa. Ni Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya kan. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya. Tapi kita lidah Melayu ni pelak gitu, nak buat macam mana? Kan. Begitu juga kan? Nabi Musa pun sama. Fa asri bi ibadi lailan. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 23, Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Musa AS supaya keluar daripada Mesir pada waktu pagi, waktu sahur. Dan pada ketika itu laut terbelah 2 dan Bani Israel diselamatkan. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia tutup dah ya. Sampai 2.30 ni
di jam situ lain, jam situ lain. Saya tengok jam situ. Okay. Baik, jadi kita lihat ya. Yang pertama sekali, ni kita buat sedikit conclusion lah. Yang pertama sekali, orang soleh beristighfar waktu sahur. Ini paling baik. Tapi istighfar ni bila-bila boleh, cuma nak ngabar orang soleh. Jadi maknanya kita kalau tak sahur, tak beristighfar sahur, tak soleh ke? Wallahu a'lam. Tapi dalam Quran sebut beristighfar tu waktu sahur. Yang ke seterusnya, Nabi Lut alaihissalam diselamatkan Allah Ta'ala waktu sahur. Waktu sahur juga. Kemudian Nabi Musa keluar daripada Mesir pun waktu sahur juga. Dan Allah Ta'ala turun ke langit dunia pun waktu sahur. Itu yang kata Allah Ta'ala dia beri rahmat kepada kita, jadi rugi sangatlah. Mana kita kalau dia poster durian tak pakai durian, rugilah kan. Dan tunggu akan datang pula belum tentu, sebab jangan tunggu akan datang pula Ramadan akan datang belum tentu kita terima, ataupun belum tentu kita hidup. Kita nak, tak apa Ustaz, Ramadan kita sahur balik, belum tentu. Ramai kawan-kawan kita meninggal sebelum dalam Ramadan ni, tak sempat kan. Jadi tuan-tuan dan puan, maka amalan terbaik dalam apa ni, waktu sahur ni lah baru yang pertama sekali kita tahajud, kita istighfar, doa, zikir dan sahur. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, setiap Ramadan malaikat disentiasa berdoakan kita, Allah buka pintu rezeki, pintu rahmat, pintu kebaikan, pintu keberkatan. Para Nabi juga diselamatkan pada waktu ini. Dan sahur bukan sekadar makan, dia merupakan satu pertemuan sunyi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita biarkan terlepas begitu saja. Dan jika kita menjaga sahur, insya-Allah Allah akan jaga puasa kita. Maka kita akan dapat la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, itu saja yang dapat kita bincang ataupun kita berkongsi pada petang ini. Moga-moga kita semua ini dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dirahmati Allah Ta'ala, dan saya doakan tuan-tuan semua masuk syurga tanpa hisab. Saya minta amat banyak tuan-tuan. Aku dulu qauli hadza. Astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sikit.